ulama PAS yang masih percaya Anwar tidak pernah bersalah sehingga ke hari ini. Pertama, Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi Awang telah menerbitkan satu buku yang bertajuk Kozaf, di mana buku ini bertujuan untuk mempertahankan Anwar Ibrahim dari segala tuduhan ke atas beliau. Dan melalui penulisan buku ini, Abdul Hadi Awang juga memberi penegasan, sesiapa yang masih menuduh Anwar Ibrahim sebagai peliwat, maka orang itu sudah melakukan salah satu dosa besar, iaitu Kozaf. Yang lucunya pada hari ini, walon-walon PAS pula yang paling ramai terjebak dengan dosa besar Kozaf ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim. Pada tahun 2017, Tuan Ibrahim menegaskan Anwar ialah mangsa konspirasi politik selagi tidak dibuktikan bersalah melalui Mahkamah Syariah. Kerana sepanjang perbicaraan Anwar adalah melalui Mahkamah Sivil, bukan Mahkamah Syariah. Jadi tegas pendirian Tuan Ibrahim, Anwar adalah mangsa konspirasi politik sehingga ke hari ini. Naib Presiden PAS Muhammad Ahmad Abdullah. Pada tahun 2018, PAS telah menyatakan pendirian mereka secara rasmi, iaitu PAS konsisten anggap Anwar tidak pernah bersalah. Muhammad Ahmad berkata, pembebasan Anwar adalah berita baik yang dinanti-nantikan rakyat. Kita konsisten sejak dulu Anwar tidak bersalah, ada konspirasi di sebalik tuduhan dan pemenjaraannya. Jadi jelas pendirian rasmi PAS sehingga ke hari ini ialah Anwar tidak pernah bersalah. Presiden PAS Almarhum Ustaz Fadzil Noor. Mari kita dengar apa Almarhum Ustaz Fadzil Noor sebut mengenai Anwar Ibrahim. Di mahkamah, mereka tidak boleh membawa keterangan-keterangan yang meyakini. Ini membuktikan tuduhan Dr. Mahathir benar. Dia telah bercakap bohong kepada rakyat. Dia telah bercakap bohong kepada dunia. Dan dia lupa bahwa dia telah berbohong di hadapan Allah. Jelas arwah Fadzil Noor memang percaya Anwar tidak pernah bersalah. Musyidul Ampas Almarhum Ni Aziz. Dan apa pula kata Almarhum Tok Guru Ni Aziz? Dia kalau tengok pada Zahir pun nampak sesuatu yang jahat. Anwar ni fizikal dia nak bawa diri, nak duduk sakit, nak bangun lebih sakit lagi kerana belakang dia telah dia dirosakkan masuk dalam jail. Orang macam ni macam mana nak guna seks dengan orang muda? Benda-benda begini pendapat orang muda boleh ditendang. Orang muda boleh tendang Anwar Ibrahim kerana fizikal Anwar Ibrahim sangat. Tapi fitnah 10 tahun. Wartawan yang membuat fitnah pada dia ni, dia menanggung dosa besar. Dia tidak akan dapat masuk syurga kalau tidak minta maaf dengan Anwar. Mudah-mudahan politik fitnah yang akan berlaku akan datang tidak akan wujud lagi. Wal fitnatu asyaddu min al-qatl. Allah berfirman, fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi mudah-mudahan politik fitnah yang mulai tumbuh di Malaysia ini tidak akan berlaku lagi. Saya sendiri akan sembahyang sunat suku 2 rakaat malam ini. Akan puasa sehari besok insya-Allah. Demi Allah, Almarhum Tok Guru Ni Aziz sampai mati juga percaya Anwar Ibrahim tidak pernah bersalah. Kesimpulan, pendirian rasmi PAS sejak tahun 1998 sehingga ke hari ini jelas menegaskan bahawa PAS percaya Anwar tidak pernah bersalah. Jika masih ada pemimpin PAS dan walaon yang masih menuduh Anwar akan terjebak mendapat dosa kozaf seperti yang disebut oleh Hadi Awang. Undilah PHBN Kerajaan Perpaduan untuk generasi yang lebih bertakwa.